Saya setuju dengan kenyataan Cindy Rafizi. Itu respons tegas seorang pemerhati mengulas kenyataan bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli yang menyindir Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Didakwa gagal menunjukkan pencapaian selepas lebih 2 tahun setengah memimpin kementerian itu. Ini berikutan berita 757 melaporkan pemerhati sama mengkritik Menteri Pendidikan itu sejak beberapa tahun lalu yang masih dilihat tidak mendatangkan sebarang hasil, malah masih menggunakan sistem yang lapuk dalam pendidikan negara. Walaupun bersetuju dengan kenyataan Rafizi, bagaimanapun pemerhati berpandangan beliau tidak sepatutnya membandingkan reformasi ekonomi dan pendidikan kerana Kementerian Pendidikan KPM berdepan dengan tentangan ratusan ribu guru-guru dan ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di setiap peringkat sekolah. Pemerhati mendakwa hal ini berpunca daripada legasi lama di mana guru memiliki pengaruh besar terhadap politik apabila setiap parti bergantung kepada sokongan guru untuk meraih undi. Tegas pemerhati sebarang usaha merombak sistem pendidikan memerlukan perubahan menyeluruh termasuk menggugurkan pemikiran lapuk dalam kalangan guru dan PIBG yang masih menganggap diri mereka sebagai kuasa dominan. Dakwa pemerhati KPM sepatutnya merancang pelan dasar pendidikan negara yang ketinggalan zaman kepada berasaskan teknologi maklumat, IT dan kecerdasan buatan AI dengan menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris sebaik Fadlina mengambil alih KPM sejak hari pertama. Oleh itu, pemerhati menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu berani menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri untuk mengarahkan KPM merombak semula sistem pendidikan yang mana sebelum ini digagalkan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menukar bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu semula. Dia macam ni, semua dasar, perkara-perkara baru, reformasi yang kita nak bawa, semua kita bentangkan dalam Jemaah Menteri. Dan semua Jemaah Menteri tahu setiap menteri ni apa yang dibentangkan kecuali tak datanglah meeting. Ya.